menyingkirkan atau membersihkan diri kita daripada bahan toksin atau bahan-bahan yang berbahaya yang mengakibatkan daripada kita punya cara pemakanan atau cara gaya hidup kita yang tidak sihat. Hai guys, Assalamualaikum. So welcome back ke episod kita yang kedua dalam edisi Ramadan, di mana bulan Ramadan yang kita tahu bulan yang penuh keberkatan, kemuliaan dan bulan yang penuh dengan kemaafan lah. And bulan Ramadan bukanlah bulan di mana kita menahan lapar dan dahaga sahaja. Kita boleh buat detox. Detox apa? Bukan detox air guys, bukan. Detox untuk menyingkirkan toksin dan benda-benda yang negatif dalam badan kita. Detox atau detoksifikasi iaitu salah satu proses menyingkirkan atau membersihkan diri kita daripada bahan toksin atau bahan-bahan yang berbahaya yang mengakibatkan daripada kita punya cara pemakanan atau cara gaya hidup kita yang tidak sihat. So guys, dengan adanya bulan Ramadan, kita berpuasa, kita boleh buat detox ni di mana firstly, detox fizikal, detox hati dan detox jiwa atau detox diri kita. So as you guys know, puasa ni memberi peluang kepada badan kita ni berehat tau. So detox fizikal ni kita boleh membuang toksin-toksin yang terkumpul tu dari segi kita bersukan, kita mengeluarkan peluh ataupun kita beriadah. And dalam bulan puasa kita boleh mengurangkan pengambilan gula kita ataupun pengambilan minyak dalam makanan kita. And kita kena lebihkan sayur-sayuran, buah-buahan, and paling penting dalam detox fizikal bila kita dah riadah, bila kita dah mengeluarkan peluh, waktu sahur dengan waktu berbuka kita kena banyak minum air supaya kita tidak dehydrate. Macam tu. So guys, dalam bulan Ramadan kita boleh buat detox hati di mana kita mengurangkan atau menyingkirkan terus sifat-sifat dengki kita, sifat-sifat marah lah, especially bulan Ramadan kan sangatlah kita kena banyakkan bersabar. Contohnya kalau kita tengah driving, ada orang nak masuk lane kita ni, dia tak bagi signal. So kat situ Allah uji sebenarnya guys. Allah uji untuk kita bersabar, untuk memaafkan orang lain dan kita banyakkan astaghfirullahalazim, subhanallah, berzikir. Kita kena banyakkan berzikir. So yang terakhir iaitu detox diri. Di mana detox diri ni kita boleh meningkatkan akhlak kita, boleh mengimprove diri kita, di mana bulan puasa ni juga kita boleh bersedekah, kita boleh share rezeki kita dengan orang lain. Macam contoh kita nak beli roti john RM9. Lepas tu kita sedekahlah RM1 tu dekat peniaga macam RM10. Ambil lah bang ni RM10. Tak payah keep the change macam tu. So kita juga boleh banyakkan beribadah, macam melakukan benda-benda sunat, solat-solat sunat, solat hajat ke tengah-tengah malam dan sebagainya. So guys, hopefully Ramadan kali ni kita dapat improve sama-sama, kita boleh buat detox. Walaupun saya share tu walaupun sikit, hopefully dia membantu dan kita dapat membawa perubahan yang positif dalam hidup kita. Terima kasih guys. Selamat menjalani ibadah puasa. Stay tuned guys for the next episode in Ramadan series.